Yo ho, all hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya tak post video, hari ni saya akan share satu motor yang dah lama dalam Malaysia ni sebenarnya. Tapi baru kali ni baru saya berkesempatan untuk buat video tentang motor ni. So model ni adalah Aveta Ranger Max 130. Saya sudah menggunakan setelah setahun 1 bulan. Kilometer dia pun kalau nampak lebih kurang 7,765 kilometer. Setelah setahun barulah saya berani nak review motor ni sikit. Masih ramai yang bertanya tentang motor apa ni bang, motor brand mana ni. So walaupun motor ni dah berada di pasaran lebih kurang 2 tahun lebih, tapi masih ramai yang tak tahu lagi lah kewujudan motor ni lah. Saya share sikit walk around motor ni. So keadaan motor ni bukanlah seperti yang standard dah pun. Saya dah buat beberapa buah suai. Dia punya rupa paras di bahagian hadapan totally berubah daripada asal dia. Kalau standard asalnya handle dia tinggi, tapi kali ni saya menggunakan handle yang rendah. Saiz semua sama, tapi dia punya position kali ni lebih rendah lah banding asal. Kalau yang asal punya dia untuk off-road, so maybe rider boleh berdiri ke atas motor. Tapi untuk penggunaan harian saya tak berapa praktikal lah. So bahagian hadapan lampu asal pun saya sudah convert kepada lampu yang aftermarket punya. Murah je lampu ni. Saya pernah tengok Nasir Haris menggunakan lampu yang sama, tapi honestly lampu ni tak berapa tahan, senang terbakar dia punya LED dia. So murah tapi senang terbakar lah. So saya menggunakan lampu spotlight kiri yang kanan ni, dan visor ni RM12 lebih je pun saya kenakan di bahagian depan, sebab nak untuk melindungi bahagian meter lah kat dalam. Berat hadapan pun saya dah pakai LED RC19 yang cahaya punya. Saya suka try carbon bright hose pun steel braid. Side mirror universal rendah punya. Ini auto cruise mechanical, boleh lah nak guna. Balancer pun saya gunakan 400 gram kiri yang kanan. Baru bila kita bawa pada kelajuan 80-90 tak vibrate. Saya dah try banyak gram, 400 gram paling praktikal lah. Fork depan saya dah buang minyak yang asal, gantikan dengan minyak fork yang medium hard, bagi keras sikit sebab saya banyak guna dekat jalan ya, bukan off-road ya. Brake sama, cuma dia punya mudguard pun yang asal dah saya pakai yang besi punya ni, murah je. Ubah suai yang paling ketara saya rasa bahagian oil cooler. Oil cooler ni ATV punya saya guna. So saya guna oil cooler ni daripada dah setahun lah. Selepas 1000 km saya pasang oil cooler ni. Saya dah guna lebih kurang 6000 km. Baik, minyak memang terasa cepat sejuk lah. Ini memang berfungsi, minyak hitam memang mengalir. So dia keluar dari sini, masuk dalam cooler, masuk balik ke atas hose yang atas ni. Ada crash bar daripada GV. Kemudian pelindung exhaust ni bukan asal punya, saya dah tukar. Nampak lagi rugged ini banding asal. Tak banyak ubah suai. Bahagian belakang saya dah pakai box saja. Reflektor ni pun saya tambah je bahagian belakang ni, asalnya tak ada. Untuk box ni
Saya rasa inilah box yang paling sesuai untuk Aveta sini kot. Nampak ngam dengan dia punya rupa lah. Cuma dia punya tapak dia ni dah pernah patah dah sebelum ni, rack belakang ni sebenarnya ni. Saya dah welding dah pun. So untuk kegunaan jalan off-road bagi saya lah, rack ni tak boleh tahan. Kalau untuk kegunaan biasa ni saya okey. Dia terlampau saiz kecil kot dia punya batang besi ni kan. So tepi dia ada side bracket untuk bag. Saya rasa GB bunyi tak silap saya lah. Ini just breather bahagian enjin saya gunakan. Breather dia memang banyak membantu menunjuk enjin. Untuk brake hadapan saya tak buat oversuai banyak sangat pun, cuma pakai steel brake punya hose brake. Minyak brake saya pakai dot 5.1. Itu saja, yang lain semua standard asal. Ubah suai enjin tak banyak yang saya buat sebenarnya. Saya tak banyak kacau enjin. Just saya pasang breather sahaja untuk sejukkan enjin. Mungkin saya pasang sedikit macam bracket untuk support dia punya gear shift tu. Saya nampak tak? Saya tengok. Sekejap saya nak adjust sikit mana tu ha. Kalau anda boleh nampak ini membantu dalam shifting lah. Rasa lebih sedap. Dia punya gear lever ni pun saya dah tukar lain. Yang asalnya agak nipis. Tekan tak berapa firm. Yang ini lagi sedap lah yang ni. Memang bagiannya saya tak usik banyak lah ini. Saya biarkan keadaan standard. Brake belakang pun masih standard sebenarnya. Cuma saya gunakan arms lever yang lagi tebal lah. Yang ini yang biasanya nipis je kan. Dekat bahagian meter konsol ni saya semua tambah termometer suhu punya sensor. Ini suhu blok sebenarnya. Dan yang sebelah sini adalah TPMS dengan bacaan voltmeter. Itu saya tambahan yang saya buat. Kemudian saya tambah satu lagi saya lupa. Motor ni sekarang tengah menggunakan CDI Wave 125 brand Apido. So dia boleh setting sampai 9 map, tapi saya boleh pakai satu je lah. Yang lain semua tak boleh pakai sebab motor standard kan. Tapi Wave 125 punya CDI boleh running dengan Aveta Ranger Max ni. Cuma kena tukar dia punya wire positif dengan negatif tu, kena terbalikkan. Ramai kawan-kawan saya yang bertanya macam mana boleh ambil Aveta Ranger Max ni. Saya mula-mula pun memang mencari motor yang simple, mechanical, yang tak banyak sensor bagai sekarang ni, elektronik bagai. Yang kedua, saya mencari motor China sebab saya nak cuba rasa pakai motor China. Sebelum ni saya hanya tengok kawan-kawan saya yang pakai motor China ni sebenarnya. Itu dah lama, dah 15 tahun lepas. Kali ni baru saya nak cuba sendiri. Saya nak tengok sejauh mana bagusnya motor China ni lah. Dan akhirnya setelah study sikit, dengan kena racun dengan cikgu off-road yang beliau menggunakan motor ni agak ekstrim, terdetik lah hati saya macam apa kata saya try motor Aveta Ranger Max ni tapi guna di atas jalan raya. Dan saya beli dan cuba pakai setelah setahun 1 bulan. Memang berbaloi lah dengan harga yang diberi tu. Untuk 7,300 tu, dengan practicality, boleh dikatakan berbaloi. Walau bagaimanapun ada juga yang tak best motor ni yang saya boleh listkan dalam 2-3. Yang pertama, seat dia agak keras kalau long distance lah. Kalau dia tambah tebal lagi, seat ni lagi bagus. Yang kedua, motor ni bukan untuk orang yang jiwanya kelajuan. Kelajuan maksimal saya pernah try 120, dan kelajuan sedap dia 80 hingga 90 sahaja. Siapa yang sentiasa mencari
kelajuan ni, ini bukan motor yang sesuai lah. Yang ketiga, yang tak best motor ni adalah ramai yang sentiasa akan bertanya lah, motor apa ni, brand apa ni, mana beli ya. Itu je lah yang tak best sebenarnya. Kita kena jelaskan one by one lah tentang benda tu lah. Bagi yang berhajat untuk membeli Aveta Ranger Max ni, boleh teruskan hajat anda tu. Motor ni pun yang baru ni, Aveta Ranger Max SE, harga termasuk insurans first party dan 7,300 something. Dia menggunakan rim 17 inci dan tayar yang lebih sesuai untuk kegunaan jalan raya. Tak ada masalah dari segi part semua. Banyak barang-barang daripada Wave 125, Yamaha 135 LC yang 4 speed tu, Yamaha LC tu yang 4 speed punya, banyak juga barang yang dia boleh pakai. Ada certain part sama macam ES5 model saya tengok, dan banyak barang universal jugalah untuk motor ni. Cuma pihak Aveta lah perlu kemaskan dari segi promotion marketing motor ni lah. Saya pernah ke HQ Aveta untuk melihat Aveta Ranger Max yang baru tu, tapi tak ada dekat sana. Kena pergi ke dealer-dealer pula kan. Sepatutnya center kena ada lah kan, model-model yang baru kan. So ya, Aveta kena perkemaskan dari segi promosi lah, dengan marketing. Itu yang penting lah. So saya punya Aveta Ranger Max 1 tahun 1 bulan 7,000, lebih kurang 7,000 km. Untuk harga RM 7,300 bagi saya berbaloi.